Okey, motor benda siap dah. 800 lebih. Receipt nanti lah tunjuk. Dia kata water pump, dia punya water pump rosak. So itulah dia punya hasil dia setelah pakai beberapa tahun. Saya malis pun tak tinggi motor ni, baru 22,988. Tapi si Acong tu cakap tadi, dia kata benda ni wear and tear lah, bukan sebab laju ke apa. Kebetulan nak jadi masa tu, ya, dah jadi ya. Nanti dia kata dia WhatsApp dia punya receipt detail tu. Saya ingat tadi RM802 ke berapa ringgit. Water pump dia 300 lebih. Lepas tu ada benda-benda lain. Dia cakap nasib baik casing tak rosak, tak letak. Macam ada yang sebelum ni kena, dia kata 2,000 lebih kena. Okay, tu je lah update. Seminggu juga dia WhatsApp hari tu, hari Jumaat. Lepas saya outstation. Hari ni baru Selasa baru ambil. Banyak motor. Kalau tak apa ni, kalau motor datang sini, tak tahu macam mana dia punya sistem dia. Kalau datang sini macam palau lah kan, kita tak tahu nak jumpa siapa. Pemain semua busy. Nak terus pergi, tak tahu pakai sistem nombor ke apa, tak tahu. Okay, tu je lah update. Bye. Okay, sekarang saya berada dekat Lemang Tok Kee yang pertama tu. Tu motor nak kena naik lori, kena towing. Sebab dia punya minyak hitam dah bercampur dengan air lah. Member kata oil seal lah, oil seal apa, oil pump benda dah bocor. So minyak radiator dah bercampur. Tadi daripada mana BSP tu memang rembat je. Yelah, kencangkan motor yang besar-besar macam ni lah. Motor ni motor 1000cc tu kan, kita 300. Tak kencang mana lah. Tapi pasal dia dah ke depan, memang full throttle dia tadi sepanjang masa. Sampai dekat apa ni, tol Bentong tu, dia dah lost power. Tapi lepas tu macam biasa lah, dia orang akan tunggu kan. Tunggu saya pura-pura macam ada lagi kan. Tak cakap dengan dia orang lah, dia orang pun jalan. Sampai lah Lemang Tok Kee ni tadi, sebab makan dan benda semua. Lepas tu ya, masa nak keluar tengok dekat bawah tu minyak dah ni lah, dah meleleh. Panggil member tu, member cakap tu buka dekat minyak punya tap punya cap, tengok kurang tak kurang, dah kelabu dah. Dekat ni confirm lah, benda tu lah. So towing dah panggil tadi, member tu dah call isu tadi. Dia kata sekejap lagi sampai lah, nak hantar towing ke Masing KL. Yes. Tu member tu. Dia kan follow ni motor ni. Tu motor AC 1000, ni 1200, tu 1000, tu 300. Yang ni nak kena kejar ni semua dengan sebiji ni. Ni 750 Integra.